sekian ni hanya RM150. Dah, baru record kan? Baru record kan? Kan? Saya ingat nak record awal. Okey. Okeylah, baru record. So saya nak mula sekali lagi supaya yang baru masuk ni boleh faham sikit je. Saya nak tunjukkan macam mana dalam masa sebulan dengan menggunakan produk yang sangat tidak terkenal ini, saya boleh generate 25,000 dalam masa sebulan. Okey. Tapi saya nak tunjuk you all nanti macam mana you all yang tak pandai menjual ni, yang tak pandai, yang saya kata yang pandai okeylah, yang tak pandai, okey, yang tak biasa menjual, boleh dapat 5-6,000 setiap bulan. Dan dia berulang setiap bulan tanpa perlu you membuat apa-apa nanti. Tapi mula-mula kena buat kerja lagi dululah. Okey, sebelum tu saya ceritakan macam mana dengan setitik ni saya generate duit. Okey, dalam sistem kita ni kita panggil super affiliate. Saya suka tulis dekat whiteboard ni supaya you all boleh fokus. Saya ada PowerPoint. Saya akan share nanti, tapi yang ni saya nak tunjuk supaya yang masuk ni boleh faham macam mana kita boleh dapat duit dengan banyak dengan sistem super affiliate. Okey, untuk super affiliate ni, apa yang berlaku? Sekiranya you all nak beli sekarang, dulu 150, sekarang RM179 dapat 6 botol. So 6 botol ni sebotol RM30, 6 botol RM180, kita bayar RM179 sahaja. Dan apa yang peliknya sistem ni, ni adalah awak. Okay. Nak beli produk ni, you kena guna sistem kita menggunakan link affiliate di WhatsApp saja. You tak payah pergi ke website, you tak payah pergi TikTok, tak payah pergi mana-mana. Hanya beli dekat link affiliate saja. Dan selepas you beli RM179 ni, apa yang you akan dapat? Banyak. You akan dapat 6 botol. 6 botol. Okay. Lepas tu you akan dapat juga link affiliate yang ada chatbot AI. So ni you dapat. Free kita bagi. Dan you akan dapat juga RM20 untuk sebagai welcome bonus you. Dan kita akan bagi you account terus. Account Toyipay. Toyipay. Yang mana RM20 tadi ni terus masuk account tu. Secara automatik, you tak payah buat apa. Dan lepas account Toyipay tu dah di-verified, Pak Toyipay ni payment gateway under bank negara, dia akan transfer duit tu ke dalam account you, betul? Okay. Now yang ni settle, dan apa yang you akan dapat lagi? You akan dapat affiliate tree. Affiliate tree ni, you boleh tengok 5 generasi di bawah you. Sorry, 4 generasi, 5 termasuk you. So kita ada 5 generasi yang you boleh tengok, dia generate duit untuk you. Saya akan tunjukkan satu-satu. Okay, dan juga you akan dapat juga konten dan sebagainya lah. Okay. Jadi kat sini, dia adalah pembelian biasa. Contoh trial yang kita orang buat adalah setitik. Kita boleh jual sampai 1,000 lebih unit hari tu. Tapi saya sendiri dapat generate 25,000. Ukir sendiri lah. Kan? Okay. Dan sebenarnya, apa yang membezakan super affiliate dengan sistem-sistem lain, dia ada 2 benda. Yang pertama adalah duit yang you bayar tadi ni, dia terus split. Dia split RM79 ni pergi kepada HQ, iaitu syarikat yang akan courierkan barang ni. Okay. And then RM100 lagi, dia akan terpecah kepada 5. RM20, RM20, RM20. Pergi mana? Ni, pergi dekat sini. Dan yang ni of course pergi dekat atas ni lah. Okay, faham setakat ni? Dia adalah transaction yang membeli barang. Dia bukan bayar bagi duit, you akan diperam duit tu dan duit tu membiak. Tak. Ini adalah transaction trading biasa. Okay, tengok dulu Okay, now. Apa yang luar biasanya? You hanya beli 179 ni. Kemudian bila you dah dapat link affiliate ni, you akan
berikan kepada orang lain supaya dia orang nak beli juga. Contoh, yang ni setitik, dia orang pun nak beli setitik, ataupun dia orang nak join program yang menjana income ni, kita bagi link dekat dia, dia akan beli dekat situ. Yang kita dapat ni, sama ada kita nak minum ataupun kita nak jual. Nak jual ikut you lah, you nak jual RM30 boleh, you jual RM35 boleh, you untung kat situ lah. Tapi ni bukan senang jual. Saya cakap betul-betul, dia tak senang jual sebab tak semua orang perlukan pengganti gula ni. Sebab tu kita ada produk lain yang lebih senang jual. Sebab yang ni trial. Trial kita tak nak pakai produk yang dah ada dekat pasaran. Kita buat produk baru. Kita nak buktikan yang sistem ni memang boleh jana duit. Okey. Apa yang berlaku? Okay. Bila you bagi link kat orang, katalah ni kita panggil layer 1. Orang pertama, bawah you. Katalah you boleh jual dekat seorang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 10 orang, 50 orang, 100 orang, 1000 orang, you boleh jual. Dan dia tak ada yuran bulanan you kena bayar ataupun you wajib jual, tak ada. Tak ada. Dia tak akan potong duit you apa-apa pun. Dia adalah layer pertama, katalah you jual, saya selalu bagi contoh 30 orang. Kalau 30 orang ni dia membeli dekat link you dan dia bayar 179, dia dapat barang, apa yang you akan dapat adalah setiap belian ni RM20. So you akan dapat RM600. RM600 ni dia terus masuk akaun Toypay you macam tadi. Terus masuk. Okay. And then layer kedua pula, kalaulah 30 orang ni kita suruh dia menjual jugalah. So you kalau nak membeli, you tekan link ni. Bila dia orang tekan link tu, you akan dapat commission. Katalah 10 orang yang tekan daripada 30 orang ni, jadi 300 orang kali dengan 20, you akan dapat RM6,000. So dekat sini duit you bertambah RM6,000. Berapa kali you beli? Sekali tadilah 179. Yang selebihnya tu semua orang beli. Katalah tak ramai yang beli. Bawah ni katalah hanya 100 orang yang beli. So you dapat RM2,000. Siapa nak bagi you RM2,000? Tanpa you perlu buat apa-apa dah. You hanya perlu jaga kat atas ni je. Dan benda ni dia akan pergi ke layer ketiga. Kalau telah 300 orang ni, dia orang cari seorang 10 orang. You ada 3,000 orang. Kali dengan 20, you akan dapat RM60,000. RM60,000. So kat sini duit you bertambah lagi RM60,000. Bukan RM6,000. Tapi ini kalau dia ideal, dia turun. Tapi kalaupun you dapat hanya RM15,000 ataupun you hanya dapat RM5,000, still you hanya modal sekali saja. Dia bergantung kepada betapa rajinnya you. Okay. Dan dia akan pergi sampai level keempat. Okay. Level keempat ni katalah dia ideally dia jadi RM30,000 kali dengan 20 orang. Sini adalah RM600,000. So you akan dapat RM600,000. Faham tak? Maksudnya dengan sekali beli, kalau link you tu berjaya sebarkan, katalah you tak nak pakai pun benda ni. You hanya berminat nak jual produk tu saja. So you jual je lah. Dengan tanpa perlu modal apa-apa dah. You hanya sebarkan link tu dan layer pertama saja you jual. Layer seterusnya, dia orang bergerak sendiri dan you punya income akan datang sendiri. Kat mana yang you nak besarkan? You besarkan dekat layer pertama ni. Kalau 30 orang saja, layer pertama you yang aktif 10 orang saja di bawah dia, you boleh tengok income sampai RM600,000. Dan link ni akan hook you forever. Maksudnya sampai bila-bila you ada link tu dan orang duduk bawah you tu, forever dia duduk bawah you. Dan apa jadi? Kalau bawah layer 4 ni, katalah layer 4 ni pun jual juga, layer 5 tu, you dah tak dapat commission. Yang dapat adalah layer keempat, layer ketiga, layer kedua dan layer 1. Dan layer keempat ni, dia akan jadi layer pertama kepada layer keempat. Kita punya level sampai layer keempat, tapi bawah tu dia akan terus hidup, tapi dapat dekat orang atas lah. Yang kita punya dapat, yang kita punya ni, dapat sampai 4 level ni saja. Okay, so tu cara setitik. Dan cara ni, kita boleh dapat berapa yang kita nak.
As long kita boleh jual kita punya layer pertama tu dekat orang yang kita boleh jual. Okey. Tapi betul ramai orang cakap, bukan semua orang lah. Ada orang berjaya menjual dengan banyak. Tapi ada orang, dia kata, Ji, susahlah jual ni. Tak ada orang nak. Dia orang cakap mahal 179. Jadi dia orang rasa macam tak nak join. Okey, saya faham. Kita tahu. Tapi saja kita cari produk yang macam tu. Sebab kita perlukan produk yang high margin. Dia memang dia tak mahal sebenarnya. Kalau RM30 dekat pasaran, ini adalah kompetitor dia. Ni jual dulu RM35-40. Dia kecil je. Tapi yang besar ni kita jual RM30, dia lebih murah pun daripada yang ni. Tapi betul, kalau orang cakap susah jual, fine, tak ada masalah. Tetapi mulai daripada 21 hari bulan 11, kita dah ada, kita upgrade kan sistem tadi tu, dia jadi super affiliate yang berfungsi sebagai marketplace. Marketplace maksudnya, you compare macam ni lah, macam TikTok Shop, macam Shopee, Lazada. Dia ada satu platform dan dia ada banyak kedai dalam tu. Okay, now kita dah ada produk kedua. Produk kedua kita adalah Savannah. Okay, saya nak share screen sebab saya ada PowerPoint Savannah Coco. Okay, you all tengok macam mana. Sekejap. Okay. Alamak, putus ya? Sorry, putus. Sorry, putus. Aduh. Mana ni? Sekejap. Inilah, saya dah lama tak pakai Zoom. Oh, sorry. Saya tak dah lama tak pakai Zoom, saya pakai Google Meet kan. Saya nak share ni. Okay, nampak tak sekarang? Okay, nampak tak sekarang saya share? Tolong reply. Ada tim Savannah dalam ni tak? Kenapa saya tak boleh share? Dah nampak tu, dah nampak. Suara tuan tu mute lah.
Tunggu sekejap. Aduh, masalah betul. Tim Sawana boleh tak? Tak ada lah tim Sawana ni. Ada ni. Nak tolong saya sharekan ke apa? You boleh share? Share kan? Okay, sekejap ya. Bagi tim Sawana lah share. Kalau saya share nanti saya hilang lagi. Sorry, pasal saya memang tak biasa sangat handle ni. Biasanya ada tim saya handle. Tapi kali ni kan bisnes ni, bisnes bukan tim saya, tim Sawana. Saya kena minta tolong tim Sawana lah buat. Okay, saya nak share kan dia punya PowerPoint tu supaya you all nampak jelas macam mana kita dah buat jadual. You boleh buat Sawana ni sebagai sumber income you, passive income you. Okay. Nanti saya tunjukkan step by step. Okay, sekarang kita dah ada sharing. Lepas ni kena praktis lah. Saya tak biasalah guna menatang ni. Alright, so saya nak bagi tahu, saya mulakan yang tim Sawana punya sharing ni. Saya pun ada dekat saya punya handphone ni jap. Okay. Sawana Coco, saya rasa ramai orang dah kenal. Dia bukan produk baru. Dia dah lama. Dia dah viral. Dia dah keluar segala TV3, radio, era, segar apa semualah. Jadi segar pula, sinar. Jadi ini adalah produk yang owned by orang kita, Tuan Haji Hirman. I think dah lebih 10 tahun kot Sawana Coco ni. Dan dia ada di banyak kedai-kedai runcit. Dia dijual di TikTok Shop. Dia dijual di Shopee dan sebagainya. So dia juga ada ejen-ejen Sawana Coco yang telah menjual menggunakan sistem ejen Sawana Coco. Now bila kita ada sistem super affiliate, Sawana Coco menjadi sebahagian merchant. Tapi dia adalah merchant pertama kita yang mula-mula sekali ambil cabaran ataupun teruja tengok sistem ni, dia terus join dan kita yakin Sawana Coco kita dapat jual dengan lebih mudah. So berbanding setitik ni kita rasa susah jual sebab dia produk baru, dia mungkin tak ramai nak guna. Tapi yang Sawana Coco ni ramai kedai pun dah banyak guna. Dia memang ada pack macam Milo 900 gram tu. Jadi kita juga bukan setakat boleh beli dan minum. Saya tak suruh you beli dan minum saja. Sebab sekali beli, you akan dapat 10 pack. Bila dapat 10 pack, takkan nak makan dekat rumah dalam masa sebulan takkan habis, 2 bulan pun tak tentu habis. So bila kita buat package Sawana ni, kita punya intention adalah you beli benda ni untuk join program ni. Tapi bila you dapat 10 pack, you akan jual kepada orang lain dengan harga yang lebih mahal. So you dapat untung. You dapat untung jual produk 10 bag tadi. Dalam masa yang sama, you akan dapat bonus dan
affiliate yang macam saya tunjuk tadi. So tu cerita dia. Panjang, senapas saja saya cerita tadi. Okay, now next slide. Ini adalah muka depan. Dia ada banyak jenis produk Sawanah teh. Okay, so macam mana saya cakap tadi, dia menjadi peneraju minuman berkhasiat seisi keluarga bertaraf global. Sebab apa katakan sihat? Sebab dia tidak menggunakan gula putih. Dia menggunakan nano sugar yang zero kalori juga katanya, dan dia boleh, orang kata, sesuai untuk siapa. Saya pun boleh minum kan, sebab sebelum ni memang saya memang tak makan gula putih, tapi bila Sawanah Koko ni dia ada nano gula, so kita boleh minum juga benda tu. Okay, so ini adalah produk dia. Sawanah Koko ada banyak jenis SKU dia, dan kita boleh pilih mana kita nak, ataupun kita nak fokus kepada satu jenis Sawanah Koko saja. Okay, next. Okay, apa itu Sawanah? Sawanah ni dia minuman harian lah kan. Dia bukan minuman yang minum bila sakit saja, tak. Dia macam Milo lah, senang cerita kan. Dia macam Milo, dia macam Chocomalt, dia macam Ovaltine dan sebagainya. Minuman harian, semua orang boleh minum, dan orang juga dah banyak gunakan ni di kedai-kedai. Yang mana kedai dah boycott, tak nak guna Milo, kita jual Sawanah kan. Saya cerita sikit pasal Milo punya boycott ni memang berlaku teruk sejak tahun lepas lagi, dan saya dimaklumkan boycott Milo ni dia meninggalkan vacant yang sangat besar sebanyak 300 juta ringgit, dan tak banyak produk tempatan yang boleh replace 300 juta tu kan. Jadi maksudnya Sawanah Koko ni berpeluang. Kalau kita tak boleh pergi 300 juta, kita start dengan 30 juta dulu. 10% dulu pun dah larat dah kita menjual benda ni. Okay, dia ada banyak jenis. Ada Sawanah Koko 900 gram, yang push sachet pun ada, yang hazelnut pun ada, yang Sawanah Cafe sachet ada, yang teh kelulut pun ada kan. Dia yang sachet ni lebih mudah dibawa. Okay, harga sebenar adalah RM215 kan, ataupun harga sebenar adalah, tapi kita jual harga early bird ni RM200. So you boleh jual 220 dekat pasaran sana. Tapi untuk kali ni, untuk orang nak join setitik ni, kita buka RM200 dulu. Okay, next. Okay, kenapa Sawanah berbeza? Dan selain daripada dia adalah produk tempatan, nak bersaing dengan produk boycott tadi, ini adalah dia kandungan berkhasiat, diformulasi dengan bahan berkualiti untuk rasa premium dengan aroma memikat. Ini benda-benda poin-poin untuk you nak approach orang untuk jual Sawanah Koko lah kan. Cakap nak jual setitik susah, so sekarang kita jual Sawanah Koko, lagi senang. So dia ada banyak perisa, dia kualiti premium dengan harga yang kompetitif kan. Harga dia lebih murah daripada lain-lain punya brand, tapi dia lebih kurang macam Milo, sebab Milo dia kilang besar, jadi dia boleh jual harga lebih kurang RM22 tak silap saya. Next. Okay, kenapa memilih Sawanah? Of course, Sawanah ni brand dia dah hebat lah. Pada saya kagum. Salah satu brand tempatan yang saya kagum, Sawanah Koko kan. Dia dah iklankan banyak kali lah, saya tengok berbulan-bulan. Hari tu bulan puasa raya kalau perasan, radio berkumandang Era Suria. So maksudnya dekat pasaran Sawanah Koko ni kalau sebut orang kenal kan. Sebab apa? Dia dah brandingkan dia sebagai minuman coklat pengganti Milo. Senang-senang saya cerita kat sini kan, tapi kalau dalam TikTok saya tak cerita lah macam tu. Nanti kena saman dengan Milo pula. Alright, next. Okay, so now kita back to cara buat duit kan. Kita pun faham realiti ekonomi sekarang ni kan, dengan gaji yang tak cukup ke, bisnes yang jatuh ke, tak cukup duit ke, so kita nak cari pendapatan sampingan. So macam setitik tadi, dia adalah satu benda baru untuk kita jual dekat sistem. Tapi dengan Sawanah ni, you all yang perlukan income tambahan, you boleh gunakan Sawanah ni kan. Kepada yang dah beli setitik, jangan bimbang, jangan rusing. Anda tak perlu lagi keluar modal nak beli pun. Kalau nak beli boleh, beli dapat barang,
then you boleh jual barang tu. Tapi katalah you kata, oh saya tak ada modal lah sekarang, saya dah habis duit beli setitik 179 hari tu, sekarang ni saya dah tak ada modal. Tak apa, you dah ada link tu dah boleh jual setitik. Okay, next. Okay, so ini masalah tadilah kita cakap kan. Jadi apa yang kita nak cuba buat ni adalah Sawanah Super Affiliate ni, dia boleh menjadi jalan keluar yang simple, cepat dan realistik. Sebab apa? Sebab kita menggunakan sistem Super Affiliate. Alright, so boleh tak you all next? Okay. Program Super Affiliate Sawanah ini untuk orang yang belum beli lagi Yang belum beli lagi, you kena faham yang modal untuk pertama kali membeli ni memang tak perlu besar. Kan? Kalau macam Sawanah ni RM200. Kalau setitik 179, tapi campur dengan postage 189. Kalau Sawanah ni RM200 termasuk postage dah. Dan you tak perlu beli banyak. You beli sekali, you tak perlu simpan stok banyak-banyak, tapi sekali yang you beli tu pun you dah boleh jual kepada jiran-jiran dan juga kepada kawan-kawan. And then sistem automatik untuk membuat closing 24 jam. Sebab apa? Sebab link affiliate yang you dapat tadi tu, dia ada chatbot AI dia. So bila chatbot AI ni, you lebih mudah kan? You bagi je link tu menggunakan apa saja cara kan? Boleh guna WhatsApp, boleh buat iklan dekat Facebook, boleh buat dekat TikTok. Tapi dekat TikTok jangan bagi link tu, nanti TikTok marah kan? So you kena closing macam cara lain, pakai bag biru ke, and then you boleh PM orang ke, cara macam tu. And then payment gateway Toypay kita telus dan real time. Macam saya tunjuk tadi, the moment you orang bayar untuk Sawanah ni, so saat yang sama juga you akan dapat duit tu masuk kat akaun you terus. You tak payah bimbang yang duit tu sampai ke HQ tak bayar you, ataupun you kena tunggu lagi seminggu. Tak, dia terus dapat 24 jam. Dan dia ada dashboard lengkap ya, yang memantau tim affiliate ni kan? Dan kita akan groomkan you untuk menjadi satu orang kata businessman yang boleh menjual kepada orang. So kalau masuk dalam grup saya ada buat grup. Grup saya ni kalau masuk, siapa yang dah beli, saya akan masukkan group fighter. So kat group fighter ni kita bantu, kita coaching you macam mana cara nak menjual, ataupun kita akan bagi you latest information. Dan benda ni saya buat hanya untuk grup yang beli bawah link saya lah. Bawah link saya beli, ataupun bawah link Sawanah. Sawanah pun ada grup dia. So kat situ pun saya akan coaching, saya akan bagi talk, dan saya akan bantu buat Zoom selalu untuk memahamkan orang. Dan juga kalau orang yang contoh dia nak beli, nak jadi ejen tapi dia tak faham, masukkan dia dalam grup macam ni. So dia boleh tanya, so saya boleh akan jawab, dan kita ada tim-tim yang lain lagi. Dan kita ada banyak support system. Macam Sawanah ni dia dah lama, jadi iklan dia, gambar, video, konten dia banyak non-stop. Dia pun buat live non-stop. Jadi orang dah kenal Sawanah Koko. You nak jual pun you tak payah susah-susah dah. Cakap Sawanah Koko, tunjuk pun orang dah kenal semua kan. Okay, next. Okay. Ini untuk orang yang belum pernah beli lagi. Yang dah beli nanti saya cerita lain. Sebab link yang you dah beli dengan setitik dah boleh guna dah. Okey, untuk orang yang belum pernah membeli, kita boleh daftarkan you menggunakan affiliate. Siapa yang duduk dalam grup saya akan bagikan link saya, daftar dekat sana. Okey. So, bila dah daftar, you akan dapat macam tadilah. You akan dapat Sawanah Koko, you akan dapat link affiliate, you dapat akaun Toypay, you akan dapat bonus. Bonus untuk Sawanah Koko sebab produk ni produk makanan, dia punya profit tak tinggi. Kan kalau macam ni RM20 profit affiliate. Sawanah Koko dia bagi RM8 satu layer ataupun RM40. Banyaklah tu RM40. Tapi yang bestnya sebab sekali you dapat close agent dan agent tu membeli setiap bulan, so maksudnya setiap bulan lah you dapat RM8 tu satu orang. Okey. Okey. Apa yang you perlu buat, contoh
You daftar sebagai affiliate menggunakan link tadi. Bila you dapat link you, then you sharekan you punya link online tu direct WhatsApp. And then bila you hantar link tu kepada orang, dia dah ada chatbot dalam tu. Bila chatbot tu, dia boleh tanya apa saja soalan. Sebab belakang chatbot tu, kita ada ChatGPT, AI dalam tu. Jadi soalan-soalan berkaitan tu semua dijawab. Jadi you tak payah Husin cakap, oh I tak tahulah nak jual pasal sawanah ni. I tak tahu sawanah ni jenis apa, harga berapa, apa semua. You tak payah risau. Sebab dalam tu dah ada AI yang tolong jawab, tolong closing untuk you sampailah customer tu bayar. Bayar dalam WhatsApp tu juga. Dia ada sistem dia kan. Okey. Bila dia dah tekan bayar melalui ToyiPay tu, now dia akan pergi ke account you terus. Dia terus masuk ke account you automatic menggunakan split payment method. Itu cara dia berfungsi. Sangat efisien, sangat mudah. Okay, next. Apa yang perlu anda buat sebagai affiliate? Of course, kalau you nak online kan benda tu, you kena buat konten lah. Kan? You buat konten ke, you buat Facebook, you tulis, you buat apa sajalah. Macam orang jual beg kuning jugalah. You kena buat konten. Tapi kali ni siapa nak beli, jangan pergi beli kat beg kuning. Kita nak gunakan link affiliate kita. Okay? Tapi you jangan bagi link dekat TikTok. Nanti TikTok akan ban you. Apa yang you boleh buat, sebab apa-apa link pun tak boleh bagi kat TikTok. Sebab nanti dia boleh ban you. So apa yang you buat, you boleh letak beg biru. Orang boleh masukkan data dia dan you WhatsApp dia orang. You boleh message orang, orang kena message you. Kalau orang message you, bagi nombor telefon, then you boleh WhatsApp dia. You jangan letak link dalam WhatsApp pun, dalam message pun, nanti dia kacau. So kita sekarang ni, kita nak bypass TikTok. Sebab you pun tahu, sekarang ni zaman TikTok yang banyak sangat, orang kata apa, ambil commission yang sangat besar daripada peniaga-peniaga kat Malaysia. Kan? Dia ambil berapa? Sampai up to 40% saya dengar. Termasuk dengan dia punya GMV ads apa semua, tak tekan ad tak boleh buat sale. Jadi saya baru je sembang dengan peniaga-peniaga TikTok shop ni. Memang diorang pun pening kepala dengan 40% yang diambil oleh TikTok. Jadi diorang pun mencari alternatif platform untuk menghindarkan diri daripada TikTok, Shopee dan sebagainya. Now, inilah kita buat satu platform yang untuk bagi option alternatif kepada diorang. Okay, so bila you buat online posting ni, apa yang you perlu buat, bagi link tadi lah. Ataupun kalau face to face, of course jumpa orang lebih mudah untuk closing. You bawa sawanah punya barang dan you bagi orang rasa, bawa sache tu pun boleh. Ataupun kawan-kawan jauh yang meniaga kat kedai, you pakai apa? Takkan pakai Milo. Oh, I pakai Ovaltine. Daripada pakai Ovaltine, baik pakai sawanah. You bagi link tu. Nanti bila dia tekan link tu, dia terus hook dengan you dan you akan dapat commission forever setiap kali dia beli. Okay, so next saya nak tunjukkan jadual. Yang ni paling menarik. Okay, ni struktur bonus. Untuk sawanah koko, welcome bonus RM8, sharing bonus daripada generasi kedua, generasi kelima tadi pun RM8 juga. Jadi total payout 5 level. Satu yang welcome bonus, satu lagi sharing. Next. Okay, now. Nampak? Ini struktur yang saya tunjukkan tadi. Tapi kalau you baca contoh struktur team affiliate, yang ni you nampak gen satu-satu lah. Ini you sendirilah. Ini tak akan jadi dua, ni satu je. Ni you. So katalah you dapat hantar dekat 5 orang untuk membeli. Okay? Setiap satu RM8 you dapat RM40. Satu you dapat RM8, so you dapat RM48. Kalau generasi ketiga ni, dia pun dapat cari 5 orang saja. So, kalau daripada 5 orang ni, average 5 orang dia dapat cari 25 orang. You dapat lagi RM8. You dapat 200. Semua duit ni akan masuk dalam you punya account. Secara automatik.
Dan dia akan pergi ke generasi keempat, 125 orang. Kalau RM8 dah ada 1,000. Kalau generasi kelima 125 ni cari 5 orang lagi, dah ada 625. Darab RM8, you dapat 5,000. And total ni 6,248. Katalah generasi kat bawah you ni. Dan you kena ingat, you hanya cari orang generasi kedua saja. Generasi ketiga, keempat, kelima ni dia berjalan sendiri. Ikut orang yang you deal tu lah. Kalau dia rajin, dia cari banyak, you yang untung lah. Kalau dia tak buat apa, dan you tak dapat apa-apa lah. Tapi you dah dapat you punya sawanah koko tadi kan. So kalau sekuat mana, you mencari 5 orang. Mencari 5 orang, dia dah boleh develop jadi macam ni. Dapat RM6,000. You tengok the next slide. The next slide. Katalah. Next slide tak bang? Tim? Okay. Okay. Now, you tengok kalau generasi satu you. Ni silap sikit. Dia generasi 5 bina 10 orang tim affiliate. Bukan 5. 10 orang. Nanti betulkan sikit. So, yang ni katalah seorang dia mencari 10 orang. 10 orang cari 10 orang. 10 orang akan link ke 10 orang. Benda ni real. You akan nampak dia bertambah RM8, 80, 800, 8,000, 80,000. Total 88,000. Dan kalau 10,000 orang bawah you ni, bukan 10,000, 10,000, 100, 1,000, 11,000, 110, 11 orang ni. Ni you seorang. Setiap bulan dia membeli, maksudnya setiap bulan you akan dapat 88,000 ni. Dan next, lagi gila. Ni tak berapa gila sangat. 10, 5, 5. Maksudnya you cari 10 orang, tapi dia hanya dapat 5 orang, 5 orang, 5 orang. Ini pun boleh bagi income 12,000 sebulan. Dan kalau setiap bulan dia orang order, you akan dapatlah income 12,000 tu setiap bulan. Okay, next. Okay, yang ni yang paling gila. Kalau you dapat cari 30 orang, ataupun you boleh rekrut 30 ejen untuk membeli sawanah koko setiap bulan, daripada generasi kedua ni 240, generasi ketiga jadi 300, 3,000, 30,000, total you adalah RM266,648. Berapa kali modal you? Sekali saja sayang. Kan? Tapi kalau you hanya beli sekali dan you hanya buat kerja affiliate, you cari orang untuk beli. Kan? Tapi kalau you setiap bulan you beli, you jual, you beli, you jual, you dapat lebih lagi lah. Jadi you boleh jadikan benda ni kejaya pun. Kejaya full time dan juga part time. Sebab apa? Sebab dia boleh generate income sampai beratus-ratus ribu dan dia akan konsisten setiap bulan. Dan ini hanya untuk sawanah saja. Belum lagi saya tunjukkan ada banyak lagi produk-produk lain yang tengah susun. Saya tak announce lagi. Tapi banyak produk yang tengah susun. Sekarang ni pun tengah susun. Dalam minggu depan kita ada 2 lagi produk. Dan you tak payah susah-susah beli lagi. Ada lagi tak screen? Screen. Saya nak tunjukkan macam mana kalau you dah ada link ni. Ada lagi next tip. Okey, kenapa program ini mudah? Macam saya cakap tadi, chatbot automatic untuk closing. You bagi je link tu akan tolong you closingkan. Kan? TOEIC Payment Gateway, of course ini adalah payment gateway yang di bawah Bank Negara Malaysia. Dashboard khas untuk pantau tim affiliate, yes. You akan dapat tengok semua generasi bawah you tu. Yang 5 tadi tu, you boleh tengok dekat WhatsApp saja. Dia ada semua kat dalam tu. And then kita juga ada support Telegram untuk gambar, video, copywriting. Okay, next. Okay, ini penutup untuk sawanah. Okay, you tutup skrin ni sekejap. Saya nak tunjuk dekat mana-mana yang dah beli affiliate. Mana-mana yang dah beli affiliate setitik. Macam mana you all nak buat. Alright, macam ni. Siapa yang dah beli link affiliate setitik, you tak payah bimbang. Sebab, okey, katalah ni setitik.
Ini Sawanah. Dan ini ada lagi S. Syahir. Dr. Syahir ni dia ada kilang. So dia buat OEM. Sekarang produk dia semua nak keluar dekat kita punya sistem super affiliate. Okey. Siapa yang dah ada link setitik? Sekejap saya nak kena mirrorkan dia. Nanti you tak nampak kan. Okey. Kepada orang yang dah ada setitik, you all dah ada dekat satu. Okey, ni katalah you duduk dekat sini lah. Duduk kat sini. Duduk kat sini. Nama you adalah katalah saya lah kat sini. Dan Sawanah dia ada link dia lah. Tak kisahlah you duduk kat mana. Dia tak ada masalah you duduk level 1 ke 2, 3, 4, 5 kan. Sebenarnya sistem dia sama. Dia sama banyak. Dia banyak mana you boleh buat yang kat bawah tu yang paling penting. Tak penting siapa kat atas you. Siapa kat bawah tu yang penting. Okay, now. Ini adalah Sawanah. Ini adalah you. You kat sini. Saya kat sini lah kata. Katalah saya dekat sini. Saya bukan kat atas sekali. Okay, ini adalah awak. Awak kat sini. Okay, awak dah ada link ni dan awak adalah 2 orang kat bawah you. Katalah ni Mr. X. Okay, Mr. X ni orang bawah you. Dia ada link affiliate. You pun ada link affiliate tapi setitik punya affiliate. So apa yang berlaku? Kalau you dah ada benda tu, you hanya perlu tekan /menu. Dan you akan nampak dia tulis promote link. Tulis macam ni kan. /menu. Dan you akan nampak ada kotak ni kan. Promote link. Promote link. So promote link ni, dia akan keluar 2 benda sekarang. Satu yang Sawanah Koko, satu yang setitik. Jadi you nak jual yang mana? You pilih. Ambil, kalau you nak jual Sawanah Koko, you ambil link Sawanah Koko tu, you bagi dekat orang. Sawanah Koko kat sini. Okay. You ambil Sawanah Koko punya link ni, dekat you punya link. Ada. Nanti kalau ada 10, dia dah akan ada dia punya interface lain lah. Taklah sama macam sekarang. Sekarang tak banyak. So you buka je, you akan nampak Sawanah Koko. Ambil link Sawanah Koko tu. Kalau you nak beli, belilah. So you akan dapat barang. Kalau you tak nak beli, you bagi link tu kepada orang. Melalui WhatsApp jugalah. Kan? Macam mana pun dia kena tekan benda tu dengan WhatsApp. Kalau dia tekan dalam, katalah you message kat dia. Dalam Facebook Messenger. Dia tekan benda tu pun akan pergi kat WhatsApp juga. So benda ni semua closing dekat WhatsApp. You tak payah risau. Orang takkan boleh hack WhatsApp. Kalau dia nak hack sistem kita, dia kena hack WhatsApp. Kalau dia boleh hack WhatsApp, itu tak boleh buat apa lah. Itu bukan masalah kita lah. Orang lain pun semua kena hack lah. Okay. Now, berbalik kepada cerita tadi. Katalah Mr. X ni, dia pergi dekat promote link, dia ambil link Sawanah dia, dia jual dekat orang. Bagi dekat orang, orang jual. You yang tak tahu apa-apa ni, you tak kenal pun orang bawah tu, you duduk dekat sini, you kenal orang ni saja. Tapi dia dapat RM8, bawah awak dapat RM8, awak pun dapat RM8, saya pun dapat RM8, ini pun dapat RM8. Macam tu dia berfungsi. Kan? Ada ramai yang dalam grup saya tak tahu lagi macam mana dia berfungsi. Macam tu dia berfungsi. Dan bukan Sawanah saja. Katalah Dr. Syahir keluar barang nanti. Dia boleh ambil juga promote link. Kalau dia jual, ni dapat, ni dapat, ni dapat, ni dapat. Dan kalau you duduk bawah Sawanah, katalah sekarang ni you beli under Sawanah. You duduk dekat sini. Sini ada orang bawah you, orang yang ketiga ke apa. Kalaulah dia ambil yang produk Dr. Syahir ni, dia pergi jual.
You yang tak tahu apa-apa ni pun dapat lagi income. Dan kalau dia beli setitik pula pun sama. Yang dapat adalah yang ni. Kalau dia jual Dr. Syahid, yang confirm, yang ni harga tak confirm lagi. Kita ada KHM. Dia akan jual e-book. E-book dia sangat laris. Dia dah jual berjuta e-book. You kenal Khairul Hakimin Muhammad? Dia ni dah jual e-book saja berjuta-juta ringgit. Maksudnya e-book dia power. Tadi dia dah bagi tahu saya struktur dia, satu layer RM15. Sini. So, katalah dia nak baca e-book. Dia ambil e-book sini, dia bagi orang jual ataupun dia bagi siapa-siapa pun, orang atas ni akan dapat RM15, 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 RM15. Kalau yang ni beli e-book dapat RM15, 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 RM15. Power tak power? Ini selain daripada yang saya dah cerita tadi tau. Yang Sawanah Koko dah dapat 6,000 tadi kan. Tapi kalau you jumpa orang yang tiba-tiba memang terror buat benda ni, you dapat close dia. Dia duduk bawah you dan dia duduk bawah you selamanya. Setiap kali dia jual, you dapat duit. Setiap kali you jual, dia jual, you dapat duit. Saya pun dapat juga sebab saya duduk atas you. Sebab tu beria saya buat benda ni. Kan? Sebab saya dah nampak benda ni boleh jana income yang sangat banyak. Sebab apa? Sebab you all baru. You all kalau beli ni antara orang yang awal. Sawanah Koko baru dilancarkan semalam. Dia pun tak buat lagi Zoom macam ni dengan ejen dia. Saya buat dulu. Kan? Sebab saya dah ada tim dah berapa ratus orang bawah saya yang nak tengok apa nama sistem ni berkembang dan diorang pun akan buat benda ni. Sekarang siapa yang cepat, maksudnya cari orang close macam Sawanah Koko ni, cari kedai makan, kawan-kawan kedai makan, pujuk dia. Juallah Sawanah Koko, orang kita punya. Support. Bertukarlah daripada Milo kepada yang ni. Dan bila dia bertukar, dia nak beli, dia beli harga ejen tadi. Sebab kalau dia pergi beli dengan ejen luar pun, dia takkan dapat RM22. Kan? Dia boleh dapat? Bolehlah dapat. Tapi beli dengan you lah. Sebab apa? Beli dengan luar, tak dapat affiliate. Beli dengan you, dia dapat RM22 dan dapat lagi RM8. 21 campur 8. Lepas tu bila dia order dapat lagi. Lepas tu kalau kawan dia pun, contoh kedai makan tu, ada kawan dia lain dengan kedai makan, jual Sawanah Koko juga. Faham tak? Betapa sistem ni akan bagi you benefit yang berpanjangan. Kalau katalah you rajin, kan, all out, aku target 30 kedai. Kedai Aceh pun boleh. You beli, you bagilah kedai Aceh tu. Lepas tu bill to bill boleh lah. Tapi you kena buat banyak kerja. Kalau yang tak nak buat banyak kerja ni, you beli sekotak, bagi dekat jiran-jiran. Bila diorang dah makan apa semua, sembang lah dengan dia. Nak tak you jadi ejen pula? Kan, jadi ejen, you beli, you jual kat orang lain pula. Tapi income dia macam ni, macam ni, macam ni. You cerita. Confirm. Dia akan berpusat dekat you. Dia akan berpusat dekat you. Dan bila benda ni berkembang, dia akan jadi satu income. Katalah you dapat 100 orang. Lepas tu you stop. Aku tak nak buat lah. Tak larat lah buat Sawanah ni. You tak payah buat apa-apa. Kalau ejen kat bawah you berjalan, dan you akan nampak duit tu masuk setiap hari. Setiap hari, bukan setiap bulan. Itu powernya sistem ni. Dan saya nak bagi tahu you sebelum saya tutup, dah sejam ni. Sebelum saya tutup, yang bulan 1 ni, kita mungkin dah ada minimum 10 produk. Minimum 10 produk. Dan kita orang akan bergerak ke Indonesia. Dan di sana, kita akan ada structure yang macam ni juga, tapi pakai rupiah. Kita pakai BerryPay punya payment gateway. BerryPay ni, dia ada virtual account yang you boleh buka account dekat sana. You boleh pass link kat sana lah. Sana you kena pakai link sana lah. Tak boleh pakai link ni lah. Tapi you dah faham benda tu. You ambil link kat sana. You bagi dekat kawan-kawan di Indonesia. Duit masuk dalam virtual account you kat Indonesia. Dan you boleh remittance duit tu ke Malaysia.
melalui bank negara. Don't worry. Benda ni cuma saya nak pesan sebelum last ni, duit yang you dapat ni adalah, kalau banyak tadi kan, 6,000, 10,000, 100,000, 200,000, sejuta, adalah pendapatan bersih yang direkodkan dekat sistem. Jadi kena bayar tax. Itu kena bayar. Itu tanggungjawab you. Kalau you tak bayar, you punya pasal. Tapi kalau you dah dapat duit banyak, you tak bayar tax, itu masalah you lah. Tapi nasihat saya, kalau income tu dah menjadi banyak, daftarlah tax, bayar tax. Ataupun bayar zakat. Dia ada satu pusat zakat ni. Nanti bila you dah kaya lah, you contact saya. Kan? Ada pusat zakat ni, you bayar dia, you boleh dapat balik benda tu untuk you sedekah kat orang. You tak payah bayar tax banyak-banyak, you bayar zakat. Itu ada cara. Itu cerita nanti. Tapi saya nak bagi tahu, ni adalah satu benda yang baru, benda yang tak pernah lagi orang buat cara macam ni. Saya baru sembang dengan Ustaz Malik tadi. Ustaz Malik ni dia Munif Hijaz punya founder, owner. Dia dah terror pasal MLM, pasal affiliate, pasal TikTok. Sekarang dia dah masuk supermarket, Ion semua. Dia pun tak pernah tengok sistem macam ni. Dan insyaAllah barang dia akan masuk kat sistem affiliate juga. Jadi saya dah jumpa ramai dah orang MLM ke, ramai orang affiliate ke, kaki. Memang benda ni tak pernah dibuat. Dan benda ni bila dia orang tengok, wow, kita orang pun nak join. Itulah saya terus bagi tahu you all, ni adalah benda baru. Dan I hope you all akan all out benda ni sementara masih awal. Saya bersedia untuk menjawab orang kata apa, message-message yang you nak tanya dalam ni, ataupun nanti you boleh tanya dalam group lah. Ni dah about 1 hour lah. So dalam group you boleh tanya dan saya akan bagi link untuk follow saya. Kalau anda Sawanah, ada group Sawanah lah. Tapi kalau anda saya, siapa yang dah dengar ni nak join, saya akan bagi link. Dan kemudian bila you nak dah join, saya akan bawa you masuk dalam group fighter. Kita ada group fighter kita yang kita coach untuk diorang dapat 10,000 pertama. Dah dapat 10,000, kita akan pergi ke 50,000, ke 100,000, ke sejuta punya group. Alright. So ada nak tanya dekat sini, saya rasa tak perlulah tanya dalam group. Sebab saya nak hadkan saya punya Zoom ni dalam sejam saja. So that kita boleh bersembang dalam group nanti. Okay, terima kasih banyak untuk masa you all. 1 jam ni sangat bermakna. Saya dah dapat sampaikan apa yang saya nak sampai. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semua. Sama-sama.